2-3 minggu lepas Johor ada sikit masalah air. Orang yang tak bertanggungjawab cerita dah Tomah Johor, kononnya air tak dekat Pontian, dekat Sempang Renggam Keluang sebab data center. Sedangkan tak ada pun data center dekat Pontian dengan dekat Keluang. Ini gila punya cerita. Yang gila punya cerita tu orang tak bertanggungjawab. Yang Menteri Besar kita gila bekerja. Apa yang berlaku ni? Awal 2026, Jabatan Meteorologi dah buat jangkaan bahawa Johor akan kering dan panas dan akan panjang sampai bulan Mac. Ketika itu kerajaan negeri dah bersedia dah. Bahkan Menteri Besar dah beri arahan bahawa semua proses termasuk pembenihan awan kena disusun. Tapi Rin ada kekangan sebab ada tempoh tak boleh buat pembenihan awan sebab angin kuat. Bila angin kuat Rin, you buat pembenihan awan akan membazir sebab garam-garam yang kita larutkan dekat awan tu dia akan pergi tempat lain. Apa kesan Rin? Betul, Allah bagi panas, Allah bagi tak hujan sampai ke bulan 2. Apa yang berlaku? Menteri Besar telefon saya. Beliau cakap pada saya, "Wahbi, tak hujan lagi ni." Maksudnya Esko Gama dah buat sembahyang hajat kan tak hujan ni. Dia kata, saya kata, "Kita nak buat apa tu?" MB kata, "Wahbi, mungkin kita banyak dosa." MB tak kata rakyat banyak dosa. MB kata, "Mungkin kita banyak dosa." Siapa yang kami buat subuh tersebut, dia minta kami solat taubat. So pada hari tersebut kami mulakan solat taubat dan kami arahkan seluruh negeri Johor bahawa semua masjid surau diarahkan buat solat taubat dulu. Tapi selepas pemimpin buat dulu dan selepas Menteri Besar, dia kata mungkin kita banyak dosa. Minta ampun dengan Tuhan, kita ikhtiar selanjutnya. Kita bukan saja solat taubat bersama-sama, solat hajat berjemaah, solat istisqa beserta dengan khutbah, bahkan kita kumpulkan masyarakat, pemimpin tempatan dan juga anak tahfiz, khatam Quran di 2 empangan itu. Murninya hati Menteri Besar melazimkan kelemahan dulu kepada pemimpin. Maka dengan izin Allah ini, sejak hari itu hujan dan sejak hari itu selesai masalah air di Pontian dan juga Sempang Renggam Keluang.